Geng, kalau pun awak jenis suka berjalan malam, ni awak kena ada ni bagi ni. Dia kena standby ni bagi ni. Torchlight ni geng, torchlight daripada Smini Sharp, okey. Dia punya quality body dia ni memang kukuh ni. Ni, okey. Dia punya quality body dia memang kukuh. Lepas tu pula dia ada jenis ni. Dia punya penyakut dia dah. Penyakut lagu ni. Okey, lepas tu dia menggunakan charging type C dah. Tu. Okey, dia menggunakan charging type C, okey. Kalau awak beli ni, beli torchlight ni awak akan dapat sekali dengan dia punya kabel type C dia lah. Ni kabel type C. Tu. Okey, kabel type C. Lepas tu awak akan dapat hak saya beli ni lah. Kalau hak saya beli, saya akan dapat dia punya apa ni? Dia punya battery spare. Tu saya boleh tengok dari Smini Sharp dah. Tu, okey. Jadi kita akan tengok dia punya kecerahan dia. Ni tempat cerah dah ni saya buat ni. Dah. Saya boleh tengok. Tu. Jadi ni tempat cerah dah ni. Awak tengok. Buahnya pun nampak. Okey. Ni kira hak saya pakai. Dia punya muk pandai kecil dah. Ni dia punya muk pandai kecil. Okey, lepas tu dia ada 3 muk dah. Okey, ni muk pertama. Muk kedua dia malak. Muk ketiga dia ada jenis berkelip-kelip dah. Tu. Okey. Lepas tu dia boleh zoom in, zoom out dengan zoom in. Okey. Okey, geng. Jadi, geng, memang comel sangat bagi ni. Kalau siap awak jenis suka buat aktiviti malam nak cari belalang kerik ke,